Dulu kita diajar macam ada kejutan bila nampak tudung saji. Kena buka dulu baru tahu. Kadang dalam hati dah bayang lauk sedap, tapi bila buka, lain pula yang dapat. Pernah excited nak makan ayam, rupanya tinggal sayur. Pernah ingat ada lauk favourite, sekali dah habis. Rasa tu bukan lapar je, tapi macam kena scam sikit. Dan benda tu berlaku banyak kali sampai kita sendiri dah biasa. Tapi bila kau ubah cara kau nampak makanan, dari jauh dah jelas, dari awal dah nampak apa yang ada. Tiba-tiba satu benda berubah. Kau tak perlu lagi berharap kosong. Tak perlu lagi bayang yang bukan-bukan. Apa yang kau nampak, itulah yang kau akan dapat. Dan dekat situ, datang satu perasaan yang jarang kita sedar. Kita perlukan, iaitu rasa yakin dengan lauk apa hari ini. Bayangkan kau balik kerja dalam keadaan penat. Kau jalan ke dapur dan dari jauh lagi mata kau dah nampak susunan lauk yang jelas. Ayam ada, sambal ada, sayur ada. Semua tersusun, tak berselera. Tanpa perlu buka pun kau dah tahu apa yang menunggu. Momen tu terus rasa lega. Tak ada lagi perasaan tertanya-tanya. Tak ada lagi momen kecewa kecil bila expectation tak sama dengan reality. Semuanya straightforward, jujur dan jelas. Itu sebenarnya satu trigger wow yang lain daripada biasa. Bukan wow sebab surprise, tapi wow sebab kepastian. Dan benda ni ada persamaan dengan banyak situasi lain dalam hidup kita. Macam bila kau tengok menu dengan gambar sebenar, kau order dengan yakin sebab dah nampak. Macam bila beli barang online yang tunjuk real product, tak risau tertipu. Atau macam bila buka peti ais dan semua makanan nampak jelas. Terus tahu apa yang ada tanpa perlu teka. Bila lauk tu tak lagi tersembunyi sepenuhnya, tapi masih tersusun kemas dan terlindung, otak kita rasa lebih secure. Kita tahu apa yang kita akan makan. Kita tahu apa yang ada untuk kita. Tak ada lagi rasa macam kena scam dengan harapan sendiri. Yang menariknya, perasaan ni bukan sekali. Setiap kali kau lalu dapur, setiap kali kau pandang meja makan, setiap kali kau nak ambil lauk, kau akan ulang balik rasa yakin tu. Tanpa sedar, makan jadi lebih santai. Tak ada rush, tak ada kecewa kecil yang ganggu mood. Benda simple macam nampak lauk dari jauh, rupanya boleh bagi kesan besar pada emosi. Dari rasa ragu jadi yakin. Dari sekadar makan jadi momen yang menyenangkan. Kadang kita fikir, nak bagi pengalaman makan jadi best kena tukar menu. Kena masak sedap, kena buat macam-macam. Tapi sebenarnya, cara kita nampak makanan tu sendiri dah cukup untuk ubah keseluruhan rasa. Bila tak ada lagi elemen scam kecil dalam pengalaman tu, kau akan sedar satu benda. Makan dekat rumah jadi lebih jujur. Apa yang kau nampak, itu yang kau dapat. Dan dari situ, datang rasa puas yang susah nak explain, tapi senang nak rasa. Kalau kau dah penat dengan momen expectation tak kena dengan reality, ini masa untuk tukar cara kau alami di meja makan setiap hari. Segera check out sekarang dan nikmati rasa puas tanpa kejutan yang tak diperlukan.